keimanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran pun, kalau kita tengok, kita teliti ayat Allah dalam surah Al-Baqarah tu, Allah mention mempercayai perkara gaib dulu. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan baginya, dia petunjuk bagi orang beriman. Apa tanda orang beriman pertama ni? Bukan solat, bukan puasa. Allazina yu'minuna bil ghaib, perkara gaib yang kita tak nampak. Baru apa? Wa yuqimunas salah, baru solat. Sebab apa tuan-tuan, kalau kita tak percaya perkara gaib, kita tak akan boleh solat. Sebab solat sendiri Rasulullah ambil di langit. Waktu Isra' Mi'raj, kalaulah kita tak percaya Isra' Mi'raj, kita tak akan boleh solat sampai bila-bila. Jadi keimanan pertama itu adalah mempercayai, bukan amalan dulu. Dalam hadis Rasulullah pernah puji Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah puji, ma faddalaka Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyam. Abu Bakar tu jadi mulia di antara kalian, wahai para sahabatku. Yang wahai para sahabat pun juga mulia, tapi Rasulullah kata Abu Bakar tu tak mendahului kalian dalam kemuliaan dengan banyaknya salat dan puasa ni, walakin bisyai, tapi dalam sesuatu waqara fi qalbi, rusuh, apa nama dia, kuat di hatinya. Maksudnya apa? Iman Abu Bakar Siddiq. Waktu Isra' Mi'raj Nabi SAW, bukan semua sahabat percaya spontan, tak. Ada sahabat macam, tu kan Muhammad ni dah lah Tuhan satu. Dulu Tuhan ramai, tak usah aku percayalah ni. Tiba-tiba pula pergi Masjid Al-Aqsa satu malam. Satu malam. Waktu tu pergi, waktu tu balik. Biar betul Muhammad ni yang melampau ni. Ada sahabat macam tu. Dia fikir tu, dia ambil masa dia nak percaya. Abu Bakar Siddiq, waktu Abu Jahal jumpa Abu Bakar Siddiq, Abu Jahal kata, Abu Bakar, kau dengar tak apa statement baru kau punya member tu? Siapa ni? Muhammad dia tu. Kau tu tak apa dia cakap? Dia kata dia pergi Baitul Maqdis malam. Dia naik lagi ke-7 pula. Jumpa Nabi, jumpa Allah dia tu. Kau percaya tak? Dia kata, Abu Bakar spontan jawab, in qalahu faqad sadaq. Kalau dia kata, aku mesti percaya. Sejak itulah Abu Bakar digelar As-Siddiq. Maksudnya dia orang yang mempercayai spontan tanpa ragu.